Hai semua murid, video ini akan menunjukkan cara login ke sistem AIS bermula dari portal D5 sehingga rekod bacaan nilam. Jom ikut langkah-langkah ini dengan teliti. Pertama sekali, pergi ke bahagian carian di atas. Kemudian, klik Here to Login. Masukkan email D5 dan kata laluan email D5. Ini boleh diperoleh daripada Cikgu ICT Sekolah. Selepas berjaya login, nama kamu akan dipaparkan. Tunggu sebentar, kemudian klik Continue dan tekan Allow. Sekarang, kamu akan berada di paparan utama D5. Cari dan klik ikon pusat sumber. Di dalam pusat sumber, pilih ikon AIS. Untuk masuk ke sistem AIS, klik log masuk dengan akaun D5. Pilih email D5 yang sama seperti tadi, kemudian klik Continue. Jika ini kali pertama kamu menggunakan AIS, kamu perlu kemaskini profil terlebih dahulu. Isikan maklumat berikut: negeri Pahang, daerah PPD Kuantan, tahap rendah, sekolah SK Seri Melati, type kod sekolah CBA 4113. Selepas lengkap, klik Pasti. Mudah kan untuk cipta akaun AIS? Sekarang, kita pergi ke cara key in bahan bacaan. Untuk kali pertama, klik mula masukkan bahan sekarang. Jika baru pertama kali mengisi, tekan dahulu panduan mengisi rekod. Selepas itu, pilih jenis bacaan kamu. Buku atau e-buku, sumber digital, artikel, jurnal dan lain-lain. Selepas memilih, klik seterusnya. Masukkan maklumat penting bacaan. Tulis rumusan dan pengajaran, kemudian klik selesai. Tahniah, kamu telah berjaya merekod bacaan dalam sistem AIS. Selamat membaca dan selamat menonton. Terima kasih semua.